Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidil Adha. Kali ini saya nak review satu lagi makanan yang popular di negeri Johor, khasnya bagi masyarakat Bugis, iaitu lepat loi. Cara makannya senang aja. Kita boleh makan dengan macam-macam lawan dia, tapi saya makan dengan rendang. Rendang yang saya buat semalam tu lah. Lepat loi ni pun dibuat daripada pulut. Bahan dia macam kebanyakan makanan lain jugalah. Ada santan, ada garam sikit, ada mungkin letak gula dan sebagainya. Memang sedap, menyelerakan. Saya rasa lepat loi ni kawan-kawan semua boleh cuba. Okey. Assalamualaikum. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin.